kita telah memilih Semarak Konsumerisme sebagai tema sambutan Hari Pengguna, dan tema ini bukan hanya kita guna pakai untuk sambutan pada hari ini juga, tetapi ia merupakan tema kepada gerakan kepenggunaan KPDN bersama-sama dengan persatuan dan badan pengguna sepanjang tahun. Matlamat dia adalah untuk kita melonjakkan gerakan partisipasi awam dalam gerakan kepenggunaan di seluruh negara. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahawa dalam apa-apa isu dalam kita melindungi hak dan kepentingan pengguna, selain daripada peranan kerajaan, peranan masyarakat madani, peranan badan dan juga persatuan pengguna itu juga adalah amat krusial dan amat penting. Sebagaimana saya berikan contoh bahawa pengguna ini sebenarnya salah satunya menjadi pelengkap kepada inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan.